hari ni hari raya haji. So this time kita orang plan nak buat konten staycation lah, 3 hari 2 malam di KL bersama family. Nak tengok apa aktiviti yang kita nak buat kan? Kita nak mandi swimming pool, nak karaoke, nak tengok wayang, itu je lah. Bowling ke, lepas tu nak makan sedap-sedap. Betul. Yang paling penting, kita nak menghabiskan duit guys. Yes. Okay, stay tune untuk kita punya konten yang seterusnya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mukrimin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kutubah. Okey. Siapa dah tu? Dia orang nak pergi semayang raya. Baik makan dulu daripada lupa. Kita dah sampai kampung guys. Kampung kita guys. Jalan jam guys. Kita dah sampai kampung guys. Kuala Kubu Baharu. Tempat inilah kawasan rumah selama saya. Rindunya Mbak Hang. Mana? Ni? No, tak terjaga. Pokok pun dah banyak mati dah. Tak terjaga guys. Dah berhutan dah. Padang pun dah tak jaga. Tak jaga betul. Lain betul rasa suasana kat sini. Baik dia pun lain. Tak ada lembu lah. Guys, kita dah sampai kat rumah ni. Kita semakin masuk. Okay, so ini kuah lodeh. Masak paru berempah, tengah goreng. Hai guys, so kali ni kita nak pergi kedai RM2. Mari kita memborong luncur. Ada pinggan? Betul-betul shopping guys. Tengok berapa banyak tu. Uish, apa benda pula tu bang? Jeruk kat rumah bawa tak makan. Betul-betul suruh. Tak payah.
Berjaya Hotel Times Square. Nak check in sekarang. Dek. Okay. Assalamualaikum. We have a kitchen here over here. Okay, the room is very big, guys. Ni macam living hall kot. Okay, ni bilik dia. Tempat almari. Okay, dia connected kat tandas ni tadi. Okay, hi everyone. Sekarang kita orang on the way nak pergi mana dek? Kita tengok wayang. Wayang. Kita nak jalan kaki daripada Berjaya Times Square sampai kat Lalaport, guys. Kita punya movie hari ni Tarung. Bye guys. Dengan cerita box office. So nak tengok macam mana dia punya box office. Okay, Power tak power. Dah. Padahal dekat je, nak seberang jalan tu yang membuat jauh. Depan mata je dah laport. Hi guys. Kita dah sampai. Kita dah sampai ke Lalaport. Kita nak cari dia. Pak, kita tengah buat apa, Pak? Nak cari ni lah Google budak-budak ni. Sibuk Google lah, mata masuk air lah. Orang ajak pergi mandi swimming pool, dia nak pergi bergaya macam pergi mandi laut pula. Ni yang budak ni, budak garing. Guys, kita dah habis tengok wayang. Sekarang kita nak keluar ronda-ronda dekat KL. Nak tengok suasana KL. Agak menarik di sini. Tadi dekat wayang kan ada cerita hantu kan? Tutup muka je kan? Suasana malam di KL. Jalan-jalan cari kedai untuk mengopi.
Hai. Selamat Hi pagi. guys. Pagi tak pagi sangat. Tengah hari you punya. Pagi tadi kita orang mandi swimming pool. Sekarang dah settle mandi swimming pool. Kita satu family nak keluar pusing-pusing KL. Nak layan karaoke, nak layan bowling, nak layan snooker, layan segala entertainment yang ada kat KL ni. Untuk release tension, cari-cari makan, cari-cari segala yang boleh dicari lah. So korang stay tune, korang tengok je apa family Astro Clan ni nak buat dan nak menghuru-harakan KL. Itulah cerita dia. So macam-macam nampak dengan jelas, macam-macam perangai lah yang kita akan perhatikan dalam konten kali ni. So stay tune guys. Ciao. Hai, kita dah masuk Times Square. Kita nak pergi karaoke. Nanti mama akan dengar suara papa sebab mic dekat papa. Lalu kita jalan cari makan. Okay. So sekarang our first destination is kita nak pergi karaoke. Karaoke. Mana Kiniko. Let's go. Saya boleh main lagi tu. Titiklah di situ, pasti akan jumpa kasih yang menyala meratap dirimu. Karena kau satu-satunya cinta agung yang paling ku genggam. Tanpamu hilanglah makna
Okay, papa pula. Ma, let's Okay, kita nak pergi solat sekejap. Okey. Bye. Silakan. Bye. Okay, jom. Nanti kita jumpa dekat mana? Apa? Okay guys, Sekarang ni kita nak pergi cari makan, guys. kita nak pergi the chicken rice shop guys. Pukul 3 lebih 3.40 baru kita nak pergi lunch. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik nabi mengatakan bahwa Tuhan ini sewa Ni tidak apa? Papa paling licin bersih. Adikku bersih.
Nampak dia. Bang, layan betul bang. Tak lelaki lah. Yalah, dia nak jaga adik dia. Oh, dia jaga dia. Betul. Kakak yang tak kena. Relax lah, tak apa. Mana depan? Mana depan? Mana depan? Kain sikit. Okey. Inilah start. Sikit apa? Yau. Guys, kita dapat kemenangan. Dapat nombor 1. Mahal, kakak kita tengok. Kan? Adik apa? Adiknya topeng apa? Pelat. Coklat. Kakak punya topeng? Sama. Coklat. Abang punya topeng? Statue. Ha? Statue. Mama punya topeng? Sama. Statue juga? Main apa ni? Adik main apa tu? Adik main apa tu? Oh shit. Abang Superman. See, I love you, but I don't like you. That's a problem for me. 'Cause if I don't like you, I don't want you around me. I don't want you around me, so it's gonna be goodbye. 'Cause we can't be friends either. That shit's weird. I don't wanna do it. Goodbye, it ain't gonna be what you thought it was, but that's alright. Goodbye, don't let the door hit you on your way out. Say goodbye. Can't hang on to a memory, and it hurts Hai semua. just as much as it hurts you. Okay, so kita dah habis dah kita punya hari ni punya konten kali ni. So stay tune lah untuk next konten. Kot-kot kita nak pergi travel ke. Nak pergi Korea. Okay, so jangan lupa like, subscribe and share. Bye.